Hai, hari ini saya nak buat rava thosai. Ianya sedap dimakan dengan chutney kelapa ataupun kari. Jom mula. Langkah pertama, masukkan 1 cawan suji, setengah cawan tepung beras dan suku cawan tepung gandum di dalam mangkuk pengadun dan tambahkan 1 sudu kecil garam. Kacau seketika, kemudian kita tambahkan 1 cawan air dan kita kacau rata sehingga tiada sebarang gumpalan. Kemudian kita tambahkan lagi 1 cawan air, kacau rata dan seterusnya kita tambah lagi 2 cawan air. Total kita perlukan 4 cawan air untuk sekatan ini. Kacau seketika, kemudian kita perap bancuhan ini selama 20 minit. Kemudian kita masukkan 5 tangkai cili padi dan 1 tangkai daun kari yang dihiris nipis dan 2 biji bawang besar yang didadu. Akhir sekali kita masukkan setengah sudu kecil black pepper powder, kacau seketika dan seterusnya kita boleh panaskan kuali dan mula memasak. Oleskan sedikit minyak pada permukaan kuali, kemudian bolehlah kita tuangkan batter yang dibancuh tadi. Tutup seketika dengan penutup periuk supaya thosai ni boleh masak dengan lebih sekata dan sempurna. Nampaknya thosai dah masak, so sekarang bolehlah kita lipat 2 dan kita keluarkan thosai ni. Saya harap anda akan mencuba resipi ini sehingga kita bertemu lagi. Bye-bye.